Reaksi kagum bintang Capir Verde lihat skuad baru Harimau Malaya. Skuad Harimau Malaya kendalian Peter Klamovski secara rasminya akan bertemu salah satu negara terkuat di Afrika, Capir Verde, sebagai aksi persahabatan pada 29 Mei ini. Kekuatan sebenar Harimau Malaya akan diuji selepas menang aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia menentang Nepal pada 25 Mac lalu. Jelang aksi itu, bintang Capir Verde yang juga pemain Villarreal Logan Costa memuji revolusi skuad Harimau Malaya. Dalam satu temu bual, Logan Costa mengatakan skuad Harimau Malaya kini semakin kuat dengan adanya beberapa pemain warisan dan jurulatih baru yang berpotensi akan menyukarkan pasukannya. Malaysia kini mempunyai skuad yang sudah berubah. Mereka bertambah kekuatan dengan adanya beberapa pemain warisan berpengalaman daripada Eropah yang tentunya akan menyukarkan pasukan kami, ujar bintang Villarreal itu. Nama Logan Costa dijangka menjadi tumpuan kerana bek tengah itu merupakan tonggak utama kelab La Liga itu. Prestasi mantap yang dipamerkan Costa telah membantu Villarreal menduduki tempat kelima Liga ketika ini.